Okey, so pada hari ini Madam nak bincangkan soalan di puncak 1 di mana untuk kali ini ada 3 bab yang akan dibincangkan, iaitu selection and speciation, biocatalysis dan juga cellular respiration. Okey, so kita tengok dulu pada soalan yang pertama. So soalan yang pertama ni adalah soalan yang bercerita dibagi satu head of question yang panjang, in which dia kata hawthorn fly lay eggs on the fruits of hawthorn tree. When the apple tree were introduced into the environment, some of these fly began to laying their eggs on apple. So into its environment, okay, so kita tahu dekat kawasan yang sama, okay, asalnya ada pokok hawthorn dan selepas itu datangnya pula pokok apple yang ditanam di kawasan yang sama. Okay, so kalau kita tengok kat sini, they are reproductively isolated because they are breed. Kat sini dia bagi tahu juga, they are breed at different time. Okay, their breeding season match the season when the apple or hawthorn fruit matured. Okay, jadi ini antara clue-clue penting yang you kena faham dalam bab ini. Kalau dia melibatkan speciation, okay, dan juga factor that involve speciation. So soalan yang pertama tanya mode of speciation. Kita tahu untuk mode of speciation kita ada either sympatric ataupun allopatrik, di mana sympatric ini adalah speciation yang berlaku, okay, dalam satu same geographical area, tapi mungkin dia terpisah dari segi masa, habitat atau sebagainya. Okay, manakala kalau allopatrik ini dia disebabkan oleh geographical barrier atau sebagainya, okay, barulah lead kepada reproductive isolation. So untuk the first question, apakah mode yang sesuai? So kalau kita tengok, sebab dia pokok apple tu dibawa pada environment yang sama, same geographical area, so jawapan yang tepat adalah sympatric speciation. Okay. Next adalah state 2 type of isolating mechanism. Okay, dia nak isolating mechanism. Ini lebih kepada factor lah. Okay, involve for the fly to become separate species. Macam mana untuk dia jadi separate species, become new species? So berdasarkan soalan ni, okay, kenapa jawapan dia adalah temporal dan habitat? Habitat tadi kalau kita nampak disebabkan ada dua, apple tu dah dibawa, dia ada dua spesies, menjadi hawthorn ini ada dua habitat yang baru, okay, memisahkan mereka sehingga mereka menjadi dua spesies. Dan untuk temporal ni, kita nampak they are reproductively isolated because they breed at different time. So different time ini merujuk kepada temporal. Okay, so untuk part B, okay, dibagi pula satu situasi yang lain. So untuk bab ni, the tips is untuk setiap faktor yang ada dan cause speciation tu, contohnya kita ada reproductive isolation, kita ada genetic drift, kita ada hybridization dan kita ada adaptive radiation, you kena faham situasi, okay, macam mana perkara itu berlaku. So kalau dalam soalan ni, in a farm consisting of rabbit population, okay, dia kata 175 of them are grey and 25 are white. Okay, the lightning strike coincidentally killing. So ini dia punya situasi. Okay, grey rabbit ini, okay, telah terbunuh disebabkan oleh lightning dan hanya tinggalkan white one remain. Maknanya semua yang grey ini tadi dah mati, okay, tinggal yang white. So kita pernah belajar dulu dalam bab population genetik, okay, bila dalam satu population tu a large number of individual become eliminated ataupun dead daripada population tu, dia akan mempengaruhi, kita kata, alil frekuensi dia. Okay, so maknanya alil frekuensi, dia punya genotype frekuensi dia akan berubah. Dan kalau dalam faktor that cause speciation, benda yang kita kata light strike ini, kita boleh consider dia tu adalah disebabkan, okay, natural disaster lah. Okay, jadi yang tepat sepatutnya jawapannya adalah bottleneck effect. Tapi kita terima juga jawapan genetic drift. Okay, kalau you boleh ingat balik, genetic drift ni dia ada dua. Yang pertama adalah bottleneck effect, okay, dan yang kedua adalah founder effect. Okay, kalau founder effect ni, apa clue yang kita boleh tengok pada soalan? So kalau founder effect, you akan nampak macam small population, small individual from the population tu become migrated atau become isolated.
So itu yang boleh kita kaitkan dan dapat clue lah untuk menjawab soalan berkaitan dengan genetic drift. Okay. Dan yang terakhir, untuk soalan yang pertama, give 2 effect from this event. Okay, kalau kita tengok kat sini, apa efek daripada event ini? So disebabkan grey rabbit itu telah mati, so white rabbit akan interbreed with white rabbit only, dan kita tahu white rabbit ni dalam situasi ini adalah homozygous recessive. So ini akan menyebabkan semua population dia nanti akan jadi white rabbit sahaja. That's why dia kata apa yang akan berlaku, alel frekuensi akan berubah. So you akan dapat markah daripada situ. Ataupun ramai yang jawab option yang kedua tapi tak dapat markah sebab you hanya jawab separuh. You kata some allele may be over-represented je. Okay. So dalam situasi ni kita kena jawab dua-dua. Dia boleh jadi white tu yang over-represented, tapi ada juga allele iaitu allele white ini over-represented tu merujuk pada yang white. Okay. Tapi ada juga ciri yang telah hilang terus daripada population iaitu ciri grey. So kena jawab dua-dua barulah you dapat betul. Cuma kalau you jawab allele frequency change, okay, you dah dapat markah. Okay, and then yang kedua adalah jawapan reduce genetic variability. So madam perasan ada beberapa individu dia tak jawab variability. Dia jawab term yang salah. You salah disebabkan term-term seperti ini. Nampak macam sama maksudnya, tapi salah sebab dari segi genetik kita kata variability, kepelbagaian dekat dalam genetik tu. Okay, itu antara contoh soalan yang salah, jawapan yang salah. So kita akan jumpa dalam video kedua untuk soalan yang kedua.